Siapa sangka, Malaysia kini bukan lagi pasukan belasahan Asia, malah wakil tunggal Asia, yang berjaya tembus senarai 5 terbaik dunia dalam ranking prestasi tahun 2025. Ya, anda tak silap dengar, Malaysia kalahkan England, Portugal, dan banyak lagi gegasi bola sepak dunia. Apa rahsia kebangkitan Harimau Malaya ni? Mari kita bongkarkan. Malaysia kini mencipta sejarah baharu apabila menjadi satu-satunya wakil Asia yang tersenarai dalam ranking prestasi dunia 2025 oleh laman sukan terkemuka antarabangsa, Transfermarkt. Menurut laporan itu, Malaysia berada di tangga kelima dunia, menewaskan beberapa pasukan besar seperti England, Portugal, dan Croatia dari segi prestasi 5 perlawanan terakhir peringkat antarabangsa. Apa yang lebih membanggakan, skuad Harimau Malaya merekodkan 4 kemenangan dan 1 keputusan seri daripada 5 aksi terakhir tahun ini, satu pencapaian luar biasa untuk pasukan yang kini menghuni kelompok ranking 120 dunia. Kalau kita lihat prestasi mereka, Malaysia bermula garang apabila menewaskan Nepal 2-0 di Stadium Sultan Ibrahim pada bulan Mac diikuti keputusan seri 1-1 menentang Cape Verde pada Mei. Kemudian, Harimau Malaya benar-benar mengaum apabila membelasah Vietnam 4-0 di Bukit Jalil pada aksi kelayakan Piala Asia 2027. Seterusnya, mereka menundukkan Palestin 1-0, dan baru-baru ini mengutip 3 mata penuh menentang Laos dalam aksi kelayakan Piala Asia. Berdasarkan data Transfermarkt, Malaysia berjaya memperoleh purata 2.6 mata daripada setiap 3 mata maksimum, menjadikan mereka antara pasukan paling konsisten di dunia ketika ini. Dengan momentum luar biasa ini, Malaysia dijangka bakal melonjak ke kelompok 110 dunia, sekiranya berjaya menewaskan Nepal sekali lagi dalam aksi antarabangsa pada November nanti. Kebangkitan ini jelas menunjukkan bahawa Harimau Malaya kini berada di landasan tepat menuju ke arah bola sepak moden yang lebih mantap dan digeruni lawan. Dari ranking 120 ke senarai top 5 dunia dari segi prestasi, inilah bukti Malaysia sedang bangkit. Adakah ini petanda bahawa Harimau Malaya bakal cipta kejutan besar di pentas Piala Asia 2027 nanti? Kongsikan pandangan anda di ruangan komen, dan jangan lupa like, share dan langgan saluran ini, untuk terus sokong kebangkitan bola sepak Malaysia.